Assalamualaikum. Antara dua situasi ni, yang mana anda pernah alaminya? Pertama, ya Allah, rumah dah macam tempat pelupusan sampah. Tak guna punya penyewa. Ni penyewa dari neraka ni. Atau, apalah tukang bagi sewa ni, aka tuan rumah, suka-suka hati dia naikkan harga. Lepas tu pula, dia boleh pula dia ambil deposit. Ikut dalam perjanjian tak macam tu? Anda pernah mengalami salah satu daripada situasi ini? Mungkin ada seorang penyewa atau ada seorang yang memberi sewa, iaitu tuan rumah. Jom kita nak merungkai tuan rumah dari neraka versus penyewa dari neraka bersama dengan Puan Eti. Kenapa suara senyap? Okey, kena hai gitu lah. Saya lagi saya Puan Eti saya lagi. Boleh masuk dalam. Boleh cut kan? Tak payah masuk je. Okey, hari ni kita bersama dengan Puan Eti. Kita punya sahabat PTB dalam kita punya podcast ni. So hari ni kita nak merungkai isu berkaitan dengan apa tadi? Tak nampak? Penyewa. Tuan rumah dari neraka dan juga penyewa dari neraka. Langkah-langkah berjaga-jaga yang sepatutnya ada untuk mengelakkan berlakunya perkara ni. Nombor satu, bilalah berlaku keadaan-keadaan yang tadi coach kata tadi kan. Okey, pastikan ada agreement bertulis. Banyak orang kita kadang-kadang dirasa apa, antara terutamanya kita kata, alah sesama Melayu. Takkanlah nak dia tipu kita. Ataupun itu kenalan kawan baik aku ni, takkan nak tipu. Tak boleh. Walaupun saudara sendiri. Tak ada isu, tak ada sepatutnya keadaan trust me bro, tak apa, tak ada agreement, tak boleh. Dia tak adalah isu macam tu, jadi memang wajib buat agreement. Bila kita kata buat agreement tu pula, bukanlah agreement yang sekadar satu muka surat ni. Kadang-kadang orang kita kan, dia buat agreement, dia fikir supaya ada agreement, jadi apa-apa boleh bawa pergi mahkamah. Sebenarnya, siapa je sebenarnya suka pergi mahkamah? Betul. Orang kita dia bila buat agreement dia fikir kena pergi ke mahkamah kan. Tapi sebenarnya kita nak buat agreement macam kita ambil insurans. Orang kata kalau ambil insurans ni supaya mati apa-apa jadi duit tu dapat terus. Tapi siapa je nak mati? Siapa je nak sakit sebenarnya? Ada yang nak mati ke? Tak ada Okey, jadi kalau buat agreement ni sebenarnya tujuan dia kita tak nak sampai pergi mahkamah. Kita nak supaya agreement tu apa-apa jadi, dah ada agreement, ini kan kau cakap hari tu. Ini kan kau cakap hari tu. Ikut cara ni. Maksudnya agreement tu lebih pada macam documentation untuk rujukan kita sebelum ke step seterusnya. Ya, betul. Jadi agreement tu macam perisai. Dia macam sesuatu yang kita dah bincang. Tapi selain daripada kita bincang, biasalah. Orang kata kita ni mudah lupa. Jadi bila mudah lupa, kita buat dalam bentuk agreement yang tak boleh kata terlupa. Hari tu dah tulis. Dah jelas. Jadi dalam agreement yang kita tulis tu, yang kita kata tadi, mestilah melindungi kedua-dua pihak. Kita kena tahu baca. Tak payah buat agreement bahasa Inggeris. Buat apa buat agreement bahasa Inggeris kalau antara owner dengan penyewa ni sendiri adalah orang Melayu, kita lebih faham bahasa rakyat marhen. Sebab kita orang awam nampak kebanyakan agreement bahasa Inggeris. So kena buat bahasa Inggeris ke? Rupanya tak perlu. Tak perlu. Buatlah agreement yang bahasa yang paling difahami oleh kedua-duanya. Kalau dua-duanya adalah orang India, nak guna bahasa Tamil, tak ada masalah. Buatlah agreement bahasa Tamil. Kalau orang Melayu, kedua-dua bahasa Melayu dan orang kata bahasa Inggeris adalah bahasa kedua, jangan guna bahasa kedua, guna bahasa utama bahasa Melayu. Kalau dua-dua orang Jawa, boleh pakai bahasa Jawa? Boleh. Tak ada masalah. Yang penting dua-dua faham. Kalau seorang Jawa, seorang Melayu, lepas tu konon-konon ni pura-pura Jawa, bahaya. Okey, baru saya tahu. Saya ingatkan memang kena bahasa Inggeris. Rupanya bahasa yang difahami oleh dua-dua. Ya, betul. Jawa ke, Banjar ke. Ya. Asalkan difahami oleh kedua-duanya. Tapi kalau bahasa Jawa ni, kalaulah masuk ke mahkamah, nanti kena cari translator yang tahu bahasa Jawa jugalah. Sebab mana tahu hakim tak tahu bahasa Jawa. Betul juga. Ya. Jadi itu kata-kata paling mudah sekali bahasa Melayu lah, sebab bahasa kebangsaan, guna bahasa Melayu, atau kalau nak guna bahasa Inggeris pun tak ada masalah. Yang penting memang kedua-duanya pemilik dan penyewa ni faham dengan jelas. Jadi kenapa sebab kena faham dengan jelas? Yang kita kata tadilah, dalam agreement sebenarnya bukanlah mengenai nama kau siapa, nama aku siapa, IC berapa harga. Bukan ni saja. Dalam agreement tu kena selengkap-lengkapnya.
Maksud selengkap-lengkapnya tu? Selengkap-lengkapnya. Okey, nama, IC. Kalau tiba-tiba kau ni hilang, macam mana nak contact? Nombor telefon, tempat kerja kat mana? Perasan tak, ada tak dalam agreement sebelum ni dia masukkan, mungkinlah dia lupa tempat kerja kat mana. Kalau orang ni hilang, orang ni hilang semua nak cari dia kat mana? Apa alamat, kalau penyewa lah, apa alamat tempat tinggal ataupun ibu bapa kepada penyewa ataupun orang waris-waris terdekat dia. Sebab kita pernah ada kes klien ni, owner dia tak tahu pun kenapa penyewa dia hilang untuk sebulan. Penyewa dia dah meninggal, accident, kena langgar. Tapi penyewa dia duduk seorang, jadi orang tak tahu kat mana. Waris yang akhirnya selepas sebulan setengah, waris kata bapa dia call kepada owner, jumpa nombor telefon owner selepas dah anak yang lain tahu cara nak buka telefon anak dia, sebab sekarang kan dah ada padlock kan, ada lock kan. So jumpa nombor owner, bagi tahu kat owner, anak saya dah meninggal, saya nak ambil barang. Tak terfikir kan? Jadi penting, tak bukan kita kata semestinya bergaduh, tapi kalaulah owner ni dah tahu sebulan setengah lagi dah yang sebenarnya kenapa dia punya penyewa ni, orang semua jiran-jiran pun tanya, mana budak ni tak masuk-masuk rumah semua kan. Kalau you ada nombor waris dia, you boleh call waris dia. Anak ada kat rumah ke? Ini bukanlah orang kata semata-mata bergaduh, tapi juga untuk tujuan kita kan, orang Melayu kita ni ada adab. Kita tanya mana perginya dia semua, orang kata. Okay, so ini pentingnya ada maklumat waris, nombor alamat rumah dia yang lama semua, supaya apa-apa jadi kita tahu nak cari siapa. Okay, ini daripada segi detail maklumat peribadi diri. Okay, yang kedua adalah daripada segi yang macam kita kata tadi, do's and don'ts. Do's and don'ts ni maknanya bila apa kita punya harapan pada penyewa kita dan apa harapan penyewa kita pada kita. Faham? Okay, contoh kita ni dah bagi tahu siap-siap, harapan kita, kau masuk rumah ni, aku nak kau bayar sewa pada 3 hari bulan, sebelum 3 hari bulan. Tak boleh cakap mulut je. Dalam agreement kena mention 3 hari bulan. Bayaran pakai apa? Tunai ke, transfer ke, kena bagi tahu siap-siap. Lepas tu kita kata nak transfer, tapi pula lah kita punya penyewa ni memang kerja dia dapat cash je. Dia kata susah, saya ni bank online pun tak ada. Nampak tak? Ini yang kadang-kadang daripada awal tak bagi tahu awal. Jadi seterusnya apa? Kau kalau duduk rumah ni, kalau terlewat bayar by 3 hari bulan, selepas tu adalah penalti sikit. Sebabnya saya pun bayar rumah ni, bulanan dia untuk loan rumah 3 hari bulan, lepas tu ada interest. Jadi ganti rugilah juga. Kena bagi tahu penyewa supaya penyewa faham. Dan dalam agreement kena mention. Ini yang kita kata kenapa kena letak supaya dia faham. Tak boleh lah macam tiba-tiba je nak kena cancel terus. Terus kita dah tak puas hati, sebulan, 2 bulan, 3 bulan cover, pop tiba-tiba kau keluar. Aku nak halau kau sekarang. Sebabnya aku asyik kena bayar interest rumah. Sebab tu kita kata kena ada dalam agreement tu selengkap-lengkapnya. Macam tu juga dengan penyewa. Dia expect kita duduk dekat situ. Kita harap sebagai penyewa, kalau pemilik nak datang rumah, datanglah cara yang baik. Maknanya bagi tahu 24 jam awal, 3 hari awal. Sebab saya ni kat rumah kalau tidur tu tak pakai baju langsung. Tiba-tiba owner buka, kan terkejut kita kata. Lepas tu ataupun saya ni memang tak ada kat rumah langsung, sentiasa kerja. Jadi saya takut owner datang, owner tengok rumah tu bersepah. Saya bukanlah sentiasa bersepah, tapi kita pun balik penat kita kata. Jadi kita nak orang datang tu dalam, owner tengok tu dalam keadaan yang baik lah. So kita kata, saya nak kalau owner nak datang, bagi tahu dalam 24 jam awal, 3 hari awal. Kena masuk dalam agreement. Owner pula kata, saya tak benarkan bawa apa-apa haiwan. Bagi tahu awal-awal. Saya ada nak buat kenduri. Owner bagi tahu owner, saya ni mungkinlah ada kadang-kadang mak ayah saya datang nak buat doa selamat. Boleh tak? Owner kata boleh, tapi untuk kali ni je. So kena masuk dalam agreement lah. Mana berapa kali buat kenduri ke, buat birthday party ke, kena kat situ. Setahun sekali je ke, seminggu sekali je ke? Ya, semua kena tulis. Kalau ataupun dengan kebenaran pemilik. Kenduri ataupun apa sebarang majlis hendaklah mendapat kebenaran pemilik terlebih dahulu. Maknanya tak semestinya terikat dengan waktu tu. Mungkin boleh buat bila, tapi at least bagi tahu dulu. Dan kalau owner kata okey lah. Kalau owner kata tak boleh, kena terimalah sebab kita adalah penyewa. Tapi at least adalah dalam agreement tu dah mention siap-siap. Jadi kalau tiba-tiba penyewa ni buat tanpa kebenaran,
Jadi ini pula datang yang kedua. Kita kata do's and don'ts. Tapi tiba-tiba berlakunya don'ts, perkara yang tak sepatutnya dilakukan. Contoh? Contoh macam tadi. Dalam tu kata kalau nak buat kenduri, kena minta kebenaran. Tak bagi kebenaran. Jadi bila tak bagi kebenaran, apa yang kita harapkan yang dia ni kena patuh? Ada penalti ke? Ataupun maknanya melanggar terma perjanjian dan perjanjian dibatalkan. Bila perjanjian dibatalkan, berapa lama tempoh untuk dia keluar? Takkanlah on the spot kena keluar. Kan? Jadi mesti ada tempoh sebulan ke, 14 hari ke. Ini semua kena ditetapkan dekat dalam agreement. Contoh, rumah rosak. Ada tombol pintu patah. Dalam agreement cakap apa? Kalau sekiranya tombol pintu pecah ke apa, macam mana caranya? Adakah untuk diganti dengan jenis yang sama? Ataupun diganti dengan apa-apa pattern saja boleh, ataupun memang owner yang gantikan. Dalam agreement kena mention. Kalau tak, penyewa akan fikir semua benda owner ganti. Sebab tak mention, tak bagi tahu apa sebenarnya, macam mana keadaannya. Tapi kalau contoh benda tu ada lifetime, ada hayat sampai masa dia akan rosak. So benda macam tu macam mana? Jadi ini yang kita kata dalam agreement, contohlah agreement peguam akan mention ada wear and tear. Maknanya kita pakai akibat kelusuhan. Akibat kelusuhan selalunya kalau dalam agreement owner kena gantikan. Tapi kalau pakai dan rosak disebabkan, contoh kita pernah ada satu agreement, owner buat rumah dia semua selama ni memang dah elok dah. Semua dia ada banyak rumah sewa. Tiba ada satu penyewa dia masuk, hari ni masuk katil terus patah. Alamak. Katil dia beli baru. Katil terus patah. Tapi apa koja tu? apa kojanya kan? Jadi owner katalah bukan kesalahan saya, tapi penyewa kata apa? Tapi bukan kesalahan saya juga. Sebab apa? Penyewa tu badan dia agak besar. Badan dia memang agak besar, yang berat dia memang apa ni. So katil yang owner sediakan untuk dia tu sebenarnya bukanlah katil yang sesuai boleh untuk ni. Kapasiti tak boleh menanggung berat dia. Itu bukan salah dia kan? Bukan salah berat, bukan salah penyewa lah. Secara direct lah. Secara directnya, tapi owner ni dia dah readykan dah barang tu daripada awal, sebab sepatutnya dia sebab dia sediakan rumah tu dengan barang, maka sebenarnya tanggungjawab dia untuk pastikan memang boleh digunakan oleh penyewa. So owner kata apa? Owner tengok agreement semua, kalau ikut agreement dah macam lengkap kalau kerosakan diganti oleh penyewa semua. Tapi penyewa kata ni bukan kerosakan saya dah memang cuba guna sebaik mungkin, tapi ni kan. So kita tanya dengan owner, kalau ikut saya rasa kalau bawa pergi mahkamah untuk ini saja sebenarnya mungkin adalah kesalahan daripada pihak owner, sebab kena bagi dengan barang yang memang baik, penyewa boleh pakai. Sesuai dengan penyewa keadaan. Tapi disebabkan keadaan tu, maka owner pun kata tak apalah, saya pun kesian kat dia, saya ganti je. So dia tukarkanlah kata jenis yang yang bawah punya kan, yang jenis macam bawah saja tu. Okey lah, tapi sebab apa? Sebab dah ada agreement, dua-dua faham tanggungjawab masing-masing. Tapi selepas daripada tu memang tak ada masalah. Sebab dia orang dah tahu dah, okey, tak lama lepas tu, beberapa hari lepas tu kipas patah. So kipas patah, owner kata lah okey, yang ni memang owner kata tak boleh lah, tak boleh ganti. Sebab yang ni pun baru pasang, tiba-tiba kita tak pernah patah, tiba-tiba bilah dia patah kan. So penyewa kata okey, saya setuju untuk ganti. Sebab yelah, walaupun penyewa pun tak tahu macam mana boleh patah, tapi owner pun kata receipt tu memang tunjuk baru lagi dia beli. So penyewa kena gantilah. Sebab tak ada alasan yang mengatakan benda tu kerosakan daripada pihak owner. Sebab owner ada receipt baru beli. Maksud tu mungkin dari segi manufacturer lah. Maksudnya mungkin owner bantu dari segi maksud nak dapat claim balik kalau ada warranty. Tapi macam kes tu owner punya kipas tu tak ada warranty. Tapi yelah, betul lah secara logiknya dia dah duduk kan, dan nak kata disebabkan kelusuhan bukan lagi sebab benda tu baru. Jadi bukan wear and tear, tapi default of the penyewa. Sebab mungkinlah rumah tu tingkat atas kan, jadi dia buka pintu, dia buka tingkap, so angin terlalu kuat yang akhirnya macam mungkinlah terpatah bilah tu ke, ataupun macam ada yelah, tak tahulah faktor apa. Sebetulnya mungkin mungkin juga ada macam nak bersihkan apa-apa ke, and then terpatah ke kan. Tapi kita anggap benda tu adalah kesalahan daripada penyewa, dan penyewa okey. So mereka masih meneruskan agreement lah. Tapi sekiranya dalam keadaan yang dua-dua tak okey,
Sebab kalau macam tu kan, jadi kalau kita tengok dalam agreement mention, ini nampak macam kesalahan daripada pihak penyewa kan. Jadi penyewa tak sanggup bayar. Jadi perlulah penyewa masih perlu mengganti dengan penolakan deposit contohnya. Penolakan deposit yang owner tunjuklah harga berapa receipt, dan owner penyewa masih tak puas hati, boleh tamatkan agreement disebabkan tak berpuas hati itulah. Tapi bukanlah tamatkan agreement maknanya you boleh keluar tanpa tak ada deposit, sebab you nak tamatkan agreement sebelum tempoh kan. So mungkinlah ada penolakan deposit semua, tapi kena ada mention lah dalam agreement spesifik. Sebab tu agreement tu, perjanjian tu kena dibuat selengkap-lengkapnya. Apa expectation kita kepada penyewa dan apa expectation kita kepada pemilik. Kita sebagai penyewa kepada pemilik. Sebab apa yang kita expect dengan orang lain expect kadang tak sama. Dan macam saya sendiri, kalau saya buat agreement perjanjian sewaan, sebelum saya keluar ke agreement saya yang dah memang kita ada beberapa isu, berapa ni semua yang biasa, kita tanya dulu dekat penyewa dan juga dekat pemilik, apa dia punya harapan dan expectation dia untuk rumah ni. So kita masuk dulu dalam agreement, kita tanya dulu persetujuan bersama. Dua-dua setuju, okey, masuk dalam agreement. Kalau tak setuju, maksudnya tak boleh sign. Tak boleh sign. Kalau tak setuju daripada awal, kau tak boleh ikut cara aku tak boleh ikut cara kau, kenapa kita masuk agreement? Sebab kita tahu kita akan gaduh. Kan? So itu pentingnya, pertama sekali buat perjanjian. Dah buat perjanjian, macam kita kata tadi, dah ada perjanjian, ni step pertama. Tapi janganlah perjanjian saja, tak sign. Kena sign. So dua-dua dah sign, kena hantar ke LHDM. So hantar LHDM untuk apa? Untuk stamp lah, kita panggil matikan stamp supaya agreement tu sah di sisi undang-undang. Semua dua ni wajib fizikal lah. Maksudnya kena print out, kena fizikal. Ya betul. Kita sebaiknya lah kita nak buat online, sebab sekarang kan memang ada je orang buat yang macam by PDF, lepas tu sign PDF, lepas tu stamp. Tak ada masalah. Tapi juga, yang penting mestilah dua-dua baca, dua-dua faham lah. Tanggungjawab masing-masing. Cuma saya ni masih lagi old school, yang mana kalau saya masih lagi print, saya suruh baca dulu. Depan saya dua-dua faham ke, saya kata tak apa, ambil je masa 2 jam ke 3 jam, you baca dulu, dua-dua faham, mana-mana tak faham tanya, saya kata, then dua-dua setuju, dan baru sign. Jangan malas, sebab kadang-kadang ada orang dia excited, nak masuk rumah, nak sewa rumah, nak cepat ni sebab besok memang nak kerja, ataupun minggu depan memang dah nak kerja, tak nak kena cari rumah. Tapi kalau kita masuk, lepas tu besoknya kita kena halau, kena naya duit kan? Deposit pula kena potong, nak masuk rumah lain dah tak boleh kan, naya kan. Okey, tanggungjawab siapa yang buat kontrak tu? Penyewa atau tuan rumah? Okey, sebenarnya mana-mana boleh. Penyewa boleh ambil peguam ataupun boleh buat sendiri kontrak tu. Owner pun boleh buat cari peguam atau buat sendiri kontrak tu. Cuma bila dia guna dengan peguam, selalunya agreement tu memang akan jadi lebih detail lah, sebab peguam ni kita macam peguam tanah, kita dah macam-macam dah melalui situasi yang macam kita kata tadi. Kipas patah lah, ataupun tiba-tiba tak terfikir boleh meninggal waris ni. So kita dah dalam agreement kita tu, orang kata ada sekarang 29 page. 29 muka surat. So daripada 29 muka surat ni, kadang-kadang mungkin orang biasa fikir apa benda lah nak tulis sampai 29 muka surat. Pengalaman tu. Tapi macam peguam kita dah jumpa selalu kan, so kita adalah sampai 29 muka surat ni. Tapi kalau nak buat sendiri, salah tak? Tak salah. Boleh buat sendiri. Cuma kalau ada duit lebih, kan, gunalah, lantiklah peguam supaya semua isu yang kita tak pernah nampak dan kita tak terfikir ni sebenarnya cover. Kalau macam dealing agent kan, dia biasa bagi kontrak dalam Inggeris, so kita boleh suruh dia tukar jadi bahasa Melayu. Ya betul. Sebab kita yang kena bayar agreement tu, ataupun kalau dia kata, saya tolong sediakan agreement, tanyalah dia. Sebab sebenarnya ejen hartanah di dalam undang-undang tak boleh menyediakan perjanjian sewaan. Salah di sisi undang-undang. Dah salah. Mereka ada satu badan. Ya macam REN apa semua. Ya. Sebenarnya REN dia dalam undang-undang dah kata dah, Lembaga Penilaian Pentaksir Harta Tanah dah maklumkan REN tidak ada kuasa untuk membuat perjanjian sewaan, melainkan peguam. Maksudnya kalau REN bagi tu bukan dia lah, mungkin daripada peguam lah. Peguam yang kena sediakan agreement tu untuk kedua-dua penyewa dan pemilik ni. Jadi kalau peguam tersediakan dalam bahasa Inggeris, tapi ni lagi kita kata, bila awak lantik peguam, bagilah tahu awal. Janganlah peguam tu dah siapkan agreement baru kita kata nak bahasa Melayu. Kalau kita ni kita bagi tahu siap-siap. Buat agreement saya, make sure dia kata saya ada peguam yang boleh settlekan agreement.
okey boleh. Nanti peguam pastikan peguam buat bahasa Melayu ya. Saya nak agreement bahasa Melayu. Sebab kadang orang tak tahu benda ni, dia terima je. Ujung-ujung dia susah pula sebab dia tak faham kan. Ya. So kita nak bayar ni. Jadi hak kita lah untuk kita bagi tahu saya nak agreement dalam bahasa Melayu. Okey? Maknanya kalau contohlah dia tak ada pengalaman kan, tak tahu pasal kena buat agreement apa semua ni. Tiba dapat agreement English tu, memang ada hak dia untuk suruh tukar lah bahasa Melayu. Betul. Dia boleh kata saya tak nak, minta maaf, saya memang saya tak nak guna agreement bahasa Inggeris. Boleh tak buat yang bahasa Melayu? Kalau dia kata oh tak boleh, then tak apa, saya buat sendirilah, kami berbincang antara kami, ataupun boleh lantik peguam yang boleh buat agreement bahasa Melayu lah. Tapi selalunya lah kalau kita minta untuk peguam buat dalam bahasa Melayu, tak ada masalah pun, boleh je peguam buatkan bahasa Melayu. Cuma kalau boleh bagi tahu awal lah sebelum peguam minta dokumen, lepas tu dah bagi tahu kita semua kan, dah minta semua maklumat, tiba-tiba agreement dah siap baru bagi tahu bahasa Melayu. So kadang-kadang peguam akan katalah boleh, tapi sebab saya nak translate balik ada charge lah untuk translation tu. Sebab semua ada kerja yang nak dibuat. Ada cost. Jadi dia bukan tak boleh, mungkin sentiasa boleh tapi dengan cost. Jadi tanpa mengelakkan kita daripada ada sebarang kos tambahan, bagi tahu daripada awal. Saya nak bahasa Melayu, saya nak bahasa Inggeris. Rumah saya memang rumah high end. Nanti kan kalau apa-apa nanti kan nak guna kontraktor ke apa semua, mungkin nak kena guna bahasa Inggeris, saya nak bahasa Inggeris. Boleh, tak ada masalah. Bagi tahu awal. Kami berdua, both of us are Chinese. So we want it in Mandarin. Okay. No problem. Kita buat dalam bahasa Mandarin. So yang penting kena bagi tahu daripada awal. So kalau tak, kita ada extra cost. Okay. So jadi macam kita kata tadi lah, ada step by step. Sebab setiap step ni kalau kita langgar, macam kata tadi, tak sign agreement, waktu sign agreement sebenarnya kena ada deposit. So tiba-tiba kita kata tak apalah, masuklah dulu. Kita dah langgar dah kat situ. So nanti kalau tiba-tiba masalah, susah dah. Kita tak terikat dengan kontrak lah maksudnya kalau kan, sebab kita tak sign. Kita dah bagi dia masuk dulu. Salah kita lah sebagai tuan rumah. Ataupun tuan rumah kata tak apa, masuk dulu. Sewa je bagi dulu. Tak apa, agreement nanti. Salah kita lah pula. Tanya kat penyewa pula. Jadi penting pertama, make sure sign. Dah sign dalam seminggu, dalam 3 hari, beritahu saya nak yang dah stamp. Dapatkan yang dokumen yang dah di stamp, kemudian dah di stamp, simpan satu seorang. Supaya apa-apa jadi, bila berlaku pelanggaran, kita tengoklah balik step by step. Siapa yang langgar? Ni kesalahan pada siapa? Ni siapa yang kena buat sebenarnya? Contoh cukai tanah, cukai taksiran, bil api, bil air, cukai tanah, cukai taksiran dibayar oleh siapa? Entah. Pemilik lah. Pemilik. Takkanlah kita bukan pemilik. Kalau cukai tanah, cukai taksiran tu dia punya kan. Tapi bil api, bil air, takkan pemilik nak bayar. Kita yang guna setiap hari. Kan? So dia kata lepas tu Indah Water Consortium. Penyewa penyewa lah sebab dia punya kan, dia yang flush, bahan tu dia punya. Bahan dia punya. Waktu sepanjang, tapi bukan dia bayar semua. Dia bayar waktu sepanjang sewaan dia. Faham. Depoh dia dekat rumah tu lah. Ya. Jadi ini yang kita kata kena ada dalam agreement. Kalau tak dia gaduh, semua benda aku kena bayar. Cukai tanah, cukai taksiran pun owner bagi kat aku. Kan, tu kita kata. Tapi kalau dalam agreement memang ada mention cukai tanah, cukai taksiran dibayar oleh penyewa dan kita setuju, maka nak cakap apa? Kita dah sign, kita setuju. Ikutkan bukan tugas kita tu. Tu adalah tanggungjawab daripada tuan rumah. Lepas tu kena kelentong lah dengan tuan rumah tu. Macam kena kelentong tapi kita setuju. Salah kita tak baca betul. Dan salah kita juga, mungkin kita ni pun owner tu memang dah ada masalah kewangan, dah tua. Kadang-kadang kan kita kata orang tua, dia pun dah memang tak ada kewangan langsung. So dia nak bagi sewa, dia kata sewa ni memang murah sangat. So saya cukai tanah ke, cukai taksiran ke, awak bayar lah juga semua selagi awak duduk kat sini. Dalam agreement memang mention macam tu. Takkan nak kata dia tipu. Dia dah bagi tahu siap-siap, kita pun dah sign agreement kan. Sebab dia kata apa, sewa dia dah memang ni, dan kita pun setuju sebab kita nak sangat rumah ni. Jadi kalau kita setuju, kita dah sign, nak buat apa? Ikutlah tanggungjawab. Ini yang kita kata, pastikan tanggungjawab tu ditulis dengan sebetulnya. Selengkap-lengkapnya. Okey? Jadi kalau tiba macam kita kata tadi lah, berlaku pelanggaran, apa yang jadi? Berlaku pelanggaran, kita cerita yang macam tadilah,
sama ada kita tolak deposit, tiba-tiba deposit pun tak cukup, barulah kita akan pergi ke status seterusnya. Maknanya kita mungkin buat tuntutan kecil dekat mahkamah tuntutan kecil lah. Okey, nampaknya makin menarik topik ni dan poin ni makin banyak sebenarnya ni. So sila komen nak tahu lagi pasal apa berkaitan dengan tuan rumah dari neraka dengan penjuru dari neraka ni. Sebab kita terhad untuk waktu ni sahaja. So kalau nak tahu lebih lanjut, terus komen tentang apa dan subscribe channel PTB. Terima kasih Puan Neti. Kita sambung pada sesi podcast seterusnya. Assalamualaikum.